budaya dekat Indonesia dan Malaysia. Lepas tu cara berkomunikasi Malaysia dan Indonesia. Boleh tak perkenalkan diri dan berapa lama menetap di Malaysia? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fajri. Asal saya Indonesia, berasal daripada Aceh. Saya sudah menetap dekat Malaysia sini lebih dan kurang 8 tahun. Okey, dari segi adab orang Melayu sangat menjaga air muka. Adakah di Indonesia juga sama, terutamanya dalam cara menegur kesalahan orang lain? Okey, baik. Kalau mengenai daripada adat antara Indonesia dengan Malaysia, dia lebih kurang. Contoh dia cara menegur adab tu, terutama kita kena menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau dari segi kesalahan, bermaknanya kita akan tegur dengan secara elok, biar dia orang pun yang menerima kesalahan tu pun dia boleh faham bahawasanya dia ada kesalahan. Okey, bila seperti bapa atau ibu sangat formal dekat pejabat, adakah anda rasa orang Malaysia lebih santai atau lebih protokol bila berdepan dengan ketua? Kalau ikutkan antara Indonesia dengan Malaysia, dia akan ada perbezaan. Contoh mengenai cara menghormati daripada pejabat. Kalau dekat Indonesia, bermaknanya kalau dalam pejabat, kalau orang yang lebih tinggi, bermaknanya panggilan daripada sana ibu atau bapa. Kalau dekat sini panggilan dia encik ataupun puan. Mana berbeza lah dia punya panggilan lah daripada dia sana berbeza. dengan sini kan. Okey. Macam budaya dekat Indonesia, adakah mengamalkan sikap bergotong royong sangat kuat ataupun sama je dengan cara di Malaysia? Kalau ikutkan, kalau dekat Aceh, bermaknanya gotong royong tu sangat penting. Sebab terutama kalau dekat sana hari Jumaat, setiap hari Jumaat dekat sana akan bergotong royong semua kampung, maupun longkang maupun dekat masjid, semua akan gotong royong. Mana sama je lah budaya. Lebih kurang. Sama je lah dengan Malaysia kan. Okey, seterusnya apakah perkara yang paling pelik yang Khairul alami masa mula-mula sampai dekat Malaysia? Contohnya dari segi makanan ke, kehidupan ke, lifestyle ke, macam mana? Kalau dari segi sampai dekat Malaysia sini, banyak yang pelik. Sebab apa? Dari segi makanan berlainan. Dari segi contoh, apalagi dari segi budaya ada yang berbeza. Tapi walaupun bagaimanapun, kami tetap kena ikutkan budaya dekat Malaysia. Memang agak ada beza dari segi makanan sahaja. Tapi kalau ikutkan budaya lain, lebih kurang. Macam mana boleh sesuaikan diri dengan cara hidup dekat Malaysia ni? Kita lebih bergaul dengan orang Melayu sini. Biar kita faham undang-undang dekat sini ataupun budaya dekat sini, macam mana kita kena ikut dengan kawan-kawan yang dekat Melayu, yang Melayu dekat Malaysia sini. Rasa dah boleh selesa ke duduk dengan dekat Malaysia? Kalau setakat ni dan itu kalau cakap tak selesa, tahun pertama saja masuk dekat Malaysia tu agak kurang selesa. Tapi sesudah masuk ke 2 tahun, 3 tahun tu sudah sangat selesa. Kahwin pun dengan orang sini kan? Kahwin pun dah dapat orang sini. Dia dah, orang kata dah serasi lah duduk Malaysia kan? Kalau ikutkan dah cocok lah kita bersaudara dekat sini. Mana budaya Malaysia dengan Indon tak jauh beza lah. Tak ada jauh beza. Cuma dia suku je lain-lain. Setakat ni tu je lah. Terima kasih pada Cik Khairul sudi di Temu Ramah. Okay, sekian, terima kasih.